Okey, jom driver. Datuk. Saya nak tanya Datuk. Tadi sebenarnya saya dah interview driver ni. Okey. Saya nak tanya Datuk sewa van ni untuk apa Datuk? Okey. Saya sewa van ni sebab saya nak bercuti dekat Kuantan ni. Jadinya memang untuk Datuk bercuti ke Kuantan ke ada Datuk nak pergi mana-mana pula sebenarnya? Okey, sebenarnya saya tengah try van van baru sebab saya nak bercuti dekat luar. Kat luar? Ya. Dekat Datuk seorang ke ada Datuk nak buat family ke kawan-kawan ke? Sebenarnya saya nak bawa member saya pergi bercuti sekali dekat Thailand. Kayaknya ni Datuk try dulu van ni. Kalau selesa Datuk nak pergi Thailand. Betul. Kayaknya approve van ni nak bawa pergi bercuti. Macam tu? Saya try dulu van ni selesa atau tak selesa sebab saya tengok review, banyak kata yang van ni sangat selesa. Itulah saya tadi tengok abang ni ada review dah, dalam dia duduk pun selesa. Ni Datuk nak try ni, sebelum nak bawa kawan-kawan Datuk try dulu. Lepas tu okey, Datuk nak pergi luar. Datuk nak pergi mana sebenarnya? Okey, Datuk kalau boleh nak pergi Thailand. Jauh sikit mungkin nak pergi Vietnam. Vietnam. Thailand boleh pergi bang? Boleh, Thailand boleh Datuk. Okey. So Datuk boleh asyik nak ikut? Takkan tak boleh. Boleh. Kita ikut sekali. Ikut sikit. Ikut Datuk je jalan tu kan? Boleh. Kira on. On Datuk. Okey, baik. Jom. Okey bang, bagi Datuk masuk dulu. Bagi Datuk masuk. Okey. Romeo dan Julieta. Oi, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Okey Datuk. Ya. Macam mana Datuk? Keadaan dalam van ni okey selesa? Okey, keadaan dalam van ni sangat selesa, sangat luas, sejuk, seat pun lembut, siap ada safety lagi, seat belt. Memang selesa sangat lah dalam van ni. Bersih tu kan? Memang bersih, tak ada habuk. So ni Datuk, plan nak pergi mana? Okey, mungkin kita akan pergi tengok suasana Kuantan. Kalau boleh kita pergi pantai, kita jalan, ambil suasana lah. Okey, Datuk. So approve lah dalam van ni? Memang approve. Interior semua lawa Datuk lah? Ya, betul. Okey. Bos, macam mana? Okey, attack. So kita nak pergi bersiap-siap. Datuk nak test van kata sebelum nak pergi Thailand Datuk kan? Betul. Let's go. Tak ada di